นี้นะครับ slow Hả? Con ra ca sự ấy. Có ca sự. Oke, semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Oke, pagi ni saya datang untuk fitting, pasang soket plug, pasang switch, pasang lampu, pasang kipas. Oke, yang ni. Oke, yang ni dia jadikan satu soket saya pakai. Satu MCB. Satu soket ni maksudnya satu MCB. 1, 2, 3. Dia tak pergi lain. Yang ni mega cable. Semua mega lah dalam ni saya tak tunjuk lah. Lepas tu sini. Okey, untuk yang ni satu MCB. Okey, ni satu MCB, face lain. Untuk bilik ni lampu 2 unit lampu, satu kipas, exhaust fan. Satu MCB. Yang ni red. Okey, senang cerita saya bagi tahu dalam bilik ni. Untuk red, tengah yellow, lampu luar blue. Saya pecah macam tu. 3 phase. Okey, untuk 3 phase ni semalam ada yang tanya saya balancing. Okay, dia balancing kalau buat wiring baru, dia senang kita buat balancing terus. Maksudnya balancing load. Dia tak boleh nak buat lagi untuk balancing M. Sebab balancing M ni dia akan boleh buat ketika peralatan masuk. Okey, kalau yang jenis wireman ataupun kontraktor elektrik yang dah tahu M ataupun api setiap peralatan tu mudah. Contohnya kawasan ni. Dia pakai 2 lampu, satu kipas, satu exhaust fan. Contoh, saya ambil contoh, dia ambil 0.8 M. Maksudnya 0.8 M ni kecil lah. Jadi wireman ataupun kontraktor elektrik ni dah tahu. Dia letak kepada fasa red. Untuk yellow, dia tengok pula yellow. Dia bukan main letak je tuan-tuan. Kita kena tengok setiap phase red, yellow, blue tu, kita kena clamp dia. Bukan satu benda mudah. Kalau nak buat balancing, kalau sepatutnya yang asal kita buat fasa red ni ada 10 circuit. 10 circuit 5 M. Yellow ada 10 circuit 15 M. Blue ada 10 circuit juga tapi dia 5 M. Maksudnya kabel dalam tu akan bertukar semua sekali. Sebab balancing ni jaminan kalau tak sambung kabel, saya tak boleh nak bagi jaminan lah kabel tu tak bersambung. Sebab kena sambung. Kalau dia biar anda panjang, besar, kabel daripada red nak pergi letak kepada blue, memang kena sambung lah kabel tu. Jadi step untuk buat balancing bukan mudah seperti mana yang anda pengguna rasa senang. Tak. Dia mesti kena ada buat pengiraan dia tuan-tuan. Dia bukan main letak. Tapi kalau yang jenis wireman yang dah tahu step peralatan, contoh aircon. Saya ambil contoh aircon lah. Aircon 1 horsepower. Inverter. Kalau inverter 3 ke 4 M. Contoh. Jadi dia dah faham lah. Maksudnya kita ambil 4 M. Ada 3 unit aircon. 48 dah 12 M. Campur dengan lampu apa semua sekali, insya-Allah dia boleh betul walaupun balancing yang dia buat tu hanya balancing load. Cuma nak lebih confirm ataupun lebih tepat, kita kena buat balancing M. Balancing M ni ketika peralatan dah masuk semua sekali. Sebab tu 3 phase ni
dia tak mudah tuan-tuan. Bukan satu benda mudah. Kos dia akan tinggi bila anda nak buat pendawaian 3 phase. Bila anda dah niat nak pakai wiring 3 phase ataupun 3 fasa, dia harga dia tak sama dengan single phase. Itulah cara yang saya dapat kongsikan kepada anda. Cuma kalau rumah memang sepatutnya pakai single phase, pakai single phase je lah. Kalau memang sepatutnya pakai 3 phase, pakai je 3 phase. Cuma kena tahulah untuk you saja 3 unit aircon ni sesuai berapa phase. Kalau single phase, pakai single phase. Setahu saya lah, daripada pengalaman saya, kalau setakat aircon 3 unit ni, single phase dah cukup. Cuma untuk long term, untuk ke depan, kalau anda malah nak fikir nak upgrade akan jadi susah, kos akan jadi tinggi, masuklah terus untuk 3 phase. Cuma 3 phase kos dia akan tinggi. Jadi yang ni staff saya dah pasang untuk soket plug. Yang ni semua owner beli, Schneider, dia pakai Schneider. Semua dia beli. Peralatan saya cuma buat. Yang ni saya akan cat. Saya pakai J-hook, lekat J-hook pada kayu, insya-Allah selamatlah. Kalau bukan lembu yang tergantung atas tu, tak ada masalah. Jangan gantung lembu atas tu, lembu jatuh harga ni. Jadi saya tuan-tuan, last kali DB saya tak buat hari ni, insya-Allah untuk 2-3 hari lagi. Sebab owner nak buat DB ni cuti sekolah. Jadi saya nak settle dulu yang ni. Terus. Kabel bumi pelekat mana weh? Mana kabel bumi? Pelekat ni skru lah. Masa saya nak upload, saya tengok promotion kan. Dia buat. Okey, dah siap untuk pemasangan. Saya pun dah pasang lampu kipas exhaust fan. Anda dah boleh tengok kipas ni berfungsi. Okey, exhaust fan. Okey, cuma lampu satu je tak hidup. Tak ada masalah. Saya dah tahu apa fungsi dia. Bukan saya dah tahu masalah dia sebab apa? Bukan sebab saya salah pasang kabel, tak. Kabel betul pasang. Kalau saya buka, saya berani jamin memang betul. Cuma ada rahsia dia, tuan-tuan. Rahsia dia. Ya, rahsia ni saya tak boleh nak cerita dalam ni. Kalau anda boleh bagi sebab kenapa dia tak menyala, yang lain boleh menyala saya pasang, anda bolehlah komen. InsyaAllah ada lagi yang lebih pakar daripada saya, dia tahu sebab apa tak menyala. Bukan salah. Bukan salah ni lah, bukan salah kabel lah. Bukti dia saya tunjuk sini. Mana yang kecil Salah? Okey, sini. Okey, untuk kabel saya dah betul dah pasang dia. Tengok.
Okey, api neutral masuk neutral. Lepas tu bumi saya letak sini. Maksudnya komplit. Untuk satu set ni komplit. Cuma dia tak menyala juga. Bukan masalah lampu. Bukan masalah lampu. Sebab lampu ni lampu baru. Mana be? Okey, lampu ni owner beli lampu baru. Tak ada kaitan. Sebab yang lain sama je lampu dia. Brand lampu ni sama. Betul je ha? Ha. Jadi yang mana pakar dalam ni, dalam yang follow saya punya YouTube ni, bolehlah komen. Kalau jawapan betul tu, baguslah ilmu. Saya pun dapat daripada owner rumah bagi tahu saya. Ilmu ni tak semestinya anda yang belajar Kasmen A1 ke, A0 ke, A4 ke. Banyak ilmu tak. Kadang-kadang orang yang tak ada ilmu, orang yang tak ada basic elektrik pun, dia ada ilmu dia. Jadi siaplah. Siap. Reh, buka semua Reh. Buka semua page dia. Okey, sini. Ni, Cik Ha, untuk page ni, Cik kata nak saya tagging dengan biru. Maksudnya ni page biru. Kabel kuning ni nak bawa beli sebab beli saw, betul tak? Okey, nak beli satu gulung. Bukan nak buat banglo pun. Okey, saya tagging gini. Kalau di DB, Cik Ha tengok warna biru, tip warna biru. Maksudnya page biru lah. Semua saya tagging daripada sini. Kalau ni sama juga sini kan. Okay, ni sama juga, ni red. Okay, red saya tagging tip merah lah. Ni tip biru. Yang ni 1 liter. Maksudnya 1 MCB. Dia loop daripada situ. Okay, ni lampu luar ni. Yang ni lampu tandas dengan exhaust fan. Nyala. Boleh? Baik. Ini exhaust fan, lampu tandas. Okay, lampu ni menyala. Cuba tuan-tuan tengok. Lampu ni menyala saya fitting. Cuma lampu luar. Dia mana lampu luar dia? Okay, jadi itulah cara dia tuan-tuan untuk 3 phase. Dia mesti ada pembahagian dia. Pembahagian bukan main tangkap muat masuk tak. Sebab tu 3 phase ni dia bukan rumit juga. Bagi saya orang wireman, electrician, saya nak cakap benda tu senang tak boleh sebab saya ada basic. Anda ada ilmu, tak ada pengalaman, masalah juga wiring. Anda berani tapi tak ada ilmu, masalah juga wiring. Jadi dua-dua kena ada, kena balance. Keberanian kena ada, ilmu kena ada, pengalaman kena ada tuan-tuan. Barulah elektrik itu berfungsi dengan elok. Jadi settle lah untuk saya pasang. Ni staff saya pasang untuk DB. Okey, cuma untuk aircon dia tak pasang. Okey, ni untuk aircon. Aircon saya pakai 4mm. Owner pun dah tengok, bukan kabel mega, sirim dia. Okey, paste dia macam ni saya buat. Okey, kabel kuning saya tape warna biru. Yang ni pun sama tak? Reh, warna merah ni Reh, tak tape? Dia tape lah. Lepas tu untuk kuning, yellow, ada sebelah tu. Dan saya akan tape untuk yang ni lah. Okey, red ni satu je penambahan untuk lampu. Yang lain semua saya tak kacau. Sebab untuk red ni, memang dah ada untuk plug 4mm tu. Heavy duty dah ada sini. Jadi yang ni lah. Satu lagi aircon akan masuk pada blue. Tak ada pun tuan-tuan, 32 saya pakai. Semua saya pakai C6, C16. Yang ni pun C6, C16. Yang ni pun C6 dan C16. Untuk sub-DB main switch dia C40. RCCB dia 40A 0.1 untuk liter cahaya. 0.03 saya pakai untuk liter kuasa. Okey, untuk bilik ni, kawasan ni yang staff saya duk repair lampu ni. Yang ni adalah yellow. Maksudnya saya dah tak buat marking lah. Saya tak tak pakai tape dah. Dah settle lah yang ni. Tunggu tunggu settle semualah. Jadi saya pun nak rehat dulu. Kita jumpa sekejap lagi, Badas. Okey, lampu yang tadi saya bagi tahu tak menyala dah hidup lah. Saya buat hidup. Dia bukan lampu rosak tuan-tuan. Dia masalah engineer yang engineer lampu ni yang buat, saya pun tak faham. Biarlah. Okey. Untuk aircon ni.
berpandukan sini. Saya berpandukan sini. Lepas tu untuk area ni, okay, area ni hidup. Lepas tu untuk lampu tandas, lampu tandas, exhaust fan off, on. Okey, lampu luar, lampu kuning off, on. Okey, last sekali dia luar. Sebelah luar, tunjuk belah mana? Okey, off, on. Settle. Okey, untuk soket tester saya pakai below 150A MA. Owner rumah, pengguna kalau nak beli yang below 150 MA. Jangan beli yang 300. Berfungsi 3 lampu neon. 3 lampu neon. Plug ni bagus ni. Yalah, lagi soket tester ni. Okey, sinilah. Lupa pula. Okey, untuk mesin basuh. Okey. Boleh. Sini. Oh, apa Okey, trip. Sini be. Okey, on yang ni. Okey, hidup. Nampak je lah. 250, 251. Yang ni 250, 249, 248. Okey, sini. Dua empat enam. Okey, untuk apa ni? Untuk face dia ni, red, yellow, blue, face dia ada voltage yang tinggi. Yang saya buat sebelum ni 3 tahun lepas ada voltage yang tinggi. Saya pun tak ingat red, yellow ataupun blue. Sebab tu kalau anda tengok bila saya test voltage, ada yang 249, ada yang 250. Okey, yang 250 ni memang tinggi, tapi dia rate voltage yang tak salah lagi. Maksudnya dia jangan melebihi 253 maksima. Itu voltage maksima. Kalau lebih daripada 253, owner ataupun pengguna boleh hubungi pihak TMB untuk turunkan voltage. Kalau voltage drop bawah daripada 216.2 pun, pengguna, customer, owner kena telefon TMB. Buat aduan mengatakan voltage rumah dia drop, kena naik. Dia voltage tidak boleh kurang daripada 216.2, tak boleh lebih 2253. Itu untuk single phase. Rumah ni majoriti penggunaan single phase, dia tak ada lagi 3 phase. Kalau voltage 3 phase dia minimal 367 dan tak boleh lebih daripada 440. Maksudnya rate voltage yang nominal ataupun rate voltage yang smart, yang okey, yang cantik 430. 430 single phase 230. Saya pun dah tak ingat, lama dah tak main dengan voltage ni. 367 ataupun 370, 376, lebih kurang itulah, saya tak ingat tuan-tuan. Dan tak boleh melebihi 440. Itu rate voltage 3 phase. Kalau pengguna ada rumah anda ada menggunakan peralatan 3 phase,
Maksudnya dia mesti kena dapat 376. 376 tak silap saya 376 minima dan tak boleh melebihi 440 maksima. Range yang cantik 400. Dalam kalau rumah anda dapat 400 tu smart lah tu. Okey, yang tu ialah perkongsian saya. Lepas tu untuk lampu ni, untuk lampu panda floor. Jika ada yang beli brand ni lah, brand Philips ni, saya tak condemn brand Philips ni. Cuma pemasangan dia kena banyak tengok daripada ni, diagram dia ni. Tengok sini. Untuk owner yang nak tukar lampu, kalau beri yang brand Philips ni, tengok dulu dia punya schematic dalam ni. Untuk brand lain tak ada masalah. Kalau anda nak tahu kenapa, beli lampu, beli dia punya body, lepas tu beli brand Philips ni, pasanglah sendiri. Nak tahu hidup ke tak. Jadi settle lah tuan-tuan untuk pemasangan sini 3 hari. Saya ambil 3 hari. Kalau orang lain sehari, tak silap saya sehari 2 hari lah, paling lama pun 2 hari lah. Saya ni 3 hari. Tak apalah berapa hari pun. Yang penting rumah selamat dan dan tak ada mudarat pada wiring saya buat lah. Yang penting kemas, selamat dan kemas. Okay, yang lain tak ada apa-apa masalah tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan jumpa untuk upgrade DB. Main DB saya tak upgrade lagi. Sebab hari ni hari sekolah, hari Rabu. Jadi owner minta saya buat hari Minggu. Jadi saya akan datang hari Minggu. Jadi terima kasih untuk yang follow saya punya channel. Maaf seandainya perkataan saya menggurus anda. Saya pun dalam proses belajar. Ada lagi yang lebih pakar, yang lebih berilmu. Jadi saya pun tak nak condemn mana-mana wireman, cuma buat kerja dalam keadaan harga mahal ni. Hati-hatilah. Untuk pengguna, customer, bila electrician ataupun wireman bagi harga, kena tanya kenapa harga ni mahal, harga ni murah. Sebab sekarang ni majoriti harga mahal lah tuan-tuan. Paip pun kalau untuk area Kelantan saya tanya dah RM1.90. Range RM1.90, RM1.80 macam tu lah. Mungkin ada yang RM2. Untuk area KL luar daripada Kelantan saya tak pasti. Cuma jangan cari yang terlalu murah. Nasihat saya kepada pengguna di luar, jangan cari yang terlalu murah. Sebab dunia hari ni tak kira lah saya ke orang lain ke janji dapat projek saya rasa. Kalau yang jenis pegang harga saya tak ada masalah. Dia akan still dengan harga dia tu. Tapi saya takut yang jenis janji dapat projek, ada kerja dia buat. Janji dia dapat untung. Yang nak masalah pengguna owner, yang nak kena tarik pengguna owner. Fikirlah, kita sama-sama cari duit ni susah tuan-tuan. Customer, owner rumah, pengguna pun dia susah cari duit, kita pun susah cari duit. Jadi sama-sama bertimbang rasa. Yang bagi harga pun, kalau wireman ataupun electrician bagi harga kepada anda sebagai pengguna ataupun owner, anda setuju dengan harga tu, terimalah. Orang lain tak payah nak cakap lah harga Yahudi ke, harga Fir'aun ke, harga pergi Mekah balik hari ke. Tak payah cakap. Sebab dalam jual beli ni, akad jual beli bila setuju antara dua pihak, dia dah kira halal lah. Itulah. Jadi tak ada sikit sebanyak saya buat wiring ni. Ini customer tetap saya, regular customer. Regular customer saya dah tiga kali perkhidmatan. Dia gunakan saya, jadi saya bantu setakat mana yang boleh. Jadi saya pun nak undurkan diri dulu. Saya Zahran Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.